Ini ada saya terima kiriman email yang saya rasa mungkin baru dikirimkan kepada saya ni menerusi aplikasi Mi Radio dari iPad Sender daripada seorang pendengar juga yang sedang mendengar sekarang ini. Terima kasih. Marcus kata beliau adalah seorang pendengar dari Malaysia dan suka dengan kisah-kisah malam ni. Katanya wah bagus Marcus bahasa Melayu dikirimkan sepenuhnya walaupun dia orang Cina ni, tapi Marcus kata pengalaman Jonathan tu serupa macam saya. Saya juga adalah seorang penerbit ataupun penerbit dari Malaysia, dan pernah satu ketika saya dengan kru-kru melakukan satu dokumentari di Thailand tentang kisah-kisah misteri yang disebutkan awal tadi. Memang kadang-kala benda ni seolah-olah mengawal alat elektronik yang kita bawa. Beberapa kali bila kita nak cuba rakamkan seorang bomoh dari Thai menurun, kamera kita rosak dan tak boleh merakamkan perbuatan yang dilakukan oleh bomoh yang disebutkan ini. Bila tanya dia si bomoh tu, bila kita nak tanya si bomoh tu, teman saya kata jangan tanya sebab tak berani. Memang bila dah tengok dia menurun dan cara dia menurun tu memang menyeramkan. Sebelum bila dia dah sepenuhnya menurun, ada haiwan yang akan menjadi korban. Haiwan yang akan menjadi korban adalah ayam. Bayangkan ada seekor ayam di hadapannya dalam sangkar. Dia akan keluarkan ayam tersebut dan akan makan. Ni tak boleh sebut lah. Benda tu hidup-hidup. Dan waktu itulah bila nak dirakamkan kesemuanya. Ingatkan dah dirakamkan, tapi bila cuba kita putarkan balik sampai dekat bab tu, waktu itu kami menggunakan tip biasa. Tip kami rosak dan tak tahu apa yang berlaku, dan semua menjadi satu tanda tanya, kata Marcus, pendengar dari Malaysia yang sedang memantau siaran Ria mungkin melalui Mi Radio. Terima kasih Marcus.